masuk syurga Firdaus. Ada nabi-nabi dalam syurga Firdaus, ada rasul-rasul ada syurga dalam syurga Firdaus, ada syuhada dalam syurga Firdaus, ada salihin dalam syurga Firdaus. Sekalipun kamu orang biasa, kamu bukan wali, kamu bukan orang salih, kamu tak mati syahid, kamu tidak nabi, kamu tidak rasul, kamu mentaati Allah dan Rasulnya, kamu layak untuk berada dalam syurga Firdaus. Thauban bekas hamba Nabi SAW, apat dengan Nabi, pembantu dan bekas hamba abdi Nabi SAW. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku kepada beliau? Satu hari Sayyiduna Thauban pergi ke rumah Nabi SAW dalam keadaan yang tergesa-gesa. Pergi rumah Nabi, orang Kedah kata kalut. Faham kata kalut? Tahu kalut ha? Oh, Masya Allah. Bugis itu kalut. Ada dalam kalimah Bugis juga mungkin. Tuan-tuan sekalian, Sayyidina Thauban dalam keadaan yang tergesa-gesa, dalam keadaan yang gopoh gapah pergi ke rumah Nabi SAW, ketuk pintu, Nabi pun keluar. Nabi melihat Thauban radhiyallahu anhu, taghayyara launuhu, berubah warna muka dan warna kulitnya, nahula jismuhu, telah menjadi kurus jisim dan tubuh badannya, yu'rafu fi wajhihil huznu, kelihatan pada wajahnya sangat sedih, menanggung kesedihan yang besar. Pi rumah Nabi, taghayyara launuhu, berubah wajahnya, berubah warna kulit tubuhnya, sehingga bila dia mai bagi salam dengan Nabi, Nabi jawab salam, Nabi kata, ma ghayyara launak ya Thauban. Ini hadis tuan-tuan, hadis ini sahih. Ma ghayyara launaka ya Thauban, kenapa kamu datang sampai berubah kulit kamu wahai Thauban? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Sakit apa yang kena pada Thauban? Tuan-tuan tahu apa jawab Thauban? Kata Thauban, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa waladi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kamu wahai pesuruh Allah, lebih aku sayang daripada nyawaku, daripada anak-anakku dan daripada keluargaku. Aku tak dapat tanggung rindu dengan kamu. Apabila aku berada di rumah fa'al-kuruk, aku rindu dan menggeletar tubuh badanku. Apabila aku berada di rumah, aku tidak senang, aku mesti keluar untuk melihat kamu, maka tenang jiwaku. Kemudian aku teringat ya Rasulullah, yang membuatkan tubuh badan aku menjadi pucat lesi, yang membuatkan aku tak lalu untuk makan fanahula jismi, sehingga kurus tubuh badanku, yang membuatkan aku kelihatan sedih. Aku teringat wahai pesuruh Allah, nanti aku akan mati dan Tuhan pun akan meninggal dunia wahai pesuruh Allah. Apabila kamu meninggal wahai pesuruh Allah, rufi'ata ila 'illiyin, rufi'ata ila al-firdausil a'la, kedudukan kamu wahai pesuruh Allah syurga Firdaus. Wahai pesuruh Allah, yang membuatkan aku sakit ialah apabila aku teringat kamu mati, kamu akan ditempatkan oleh Allah ma'an nabiyyin, bersama para nabi yang lain di dalam syurga Firdaus. Wa idza mittu ana, dan apabila aku mati wahai pesuruh Allah, aku akan berada pada syurga yang bukan pada tempat para nabi dan rasul. Aku duduk di bawah. Apa yang aku akan buat kepada diri aku ketika mana aku tidak lagi berjumpa dengan kamu? Aku tidak boleh bayangkan wahai Rasulullah, satu saat aku tidak melihat kamu di dalam syurga, membuatkan hari ini aku sakit wahai pesuruh Allah. Apa jawab kamu wahai pesuruh Allah? Kata sahabat yang meriwayatkan kisah ini, falam yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak ada jawapan ketika itu. Nabi tidak ada jawapan ketika itu. Nabi tidak jawab waktu itu. Bila mana Thauban kata, ya Rasulullah, kamu meninggal, kamu duduk di syurga yang tinggi, aku berada pada syurga yang bawah, tak boleh ziarah kamu, tak boleh bertemu dan melihat kamu dengan kerap. Maksudnya Nabi tak jawab. Nabi tunduk. Thauban balik. Thauban balik. Selepas seketika Thauban balik ke rumahnya, Allah Jalla Jalaluh mengarahkan Jibril alaihi salam membawa satu ayat Quran
berita gembira kepada Sauban, berita gembira kepada Wadil Anwar dan kita semua, insya-Allah. Allah arahkan Jibril, wahai Jibril, bawa turun ayat Quran, kerana seorang hamba-Ku bertanya berkaitan dengan kedudukan Muhammad dalam Firdaus dan dia tidak dapat melihat kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat Quran apa? Balik tengok ayat Quran tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaik, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul. Itu syaratnya, taat Allah, taat Rasul. Allah janji dalam Al-Quran, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, Aku akan memberikan nikmat kepadanya, Aku akan mengurniakan syurga kepadanya, yang mana di dalam syurga itu minan nabiyyin, ada para nabi dan rasul, was-siddiqin, syurga kelas pertama yang ada siddiqin, wasyuhada, syurga yang ada orang-orang yang mati syahid, was-salihin, syurga kelas pertama yang ada orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan begitulah mereka yang mempunyai teman-teman yang baik. Alangkah untungnya mereka yang mempunyai teman-teman yang baik. Taat Allah, taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.